Bye-bye. Pameran pertama kita di sebelah kanan saya, burung hantu ketumbuk ketampi. Cuba tengok paling kanan ada 3 ekor dekat bumbung tu, dekat atas kotak. Paling kiri dekat bumbung, burung hantu pergerakan dia lebih waktu malam. Siang maka dia kabur-kabur, dia takkan bergerak lah. Okey, terus anjing hutan ni rupa dia. Kita ada 20 ekor dalam ni, tapi masalah ni kena cari dia sendiri. Ini betul bersembunyi. Anjing hutan ni belah-belah Kelantan, Perak banyak, cantik tapi bahaya. Sifat dia lebih macam serigala. Tempat nyorok dia dekat sini, dekat lubang pokok tu pun ada anak dia. Ada dekat belakang sana tapi kena fokus betul lah. Dia kena jalan semula. Okey, terus itik Mandarin. Itik ni daripada China. Dekat bumbung tu ada tupai Burma. Tupai ni dari Myanmar. Nanti datang balik. Okey, terus sebelah kanan lagi kat depan tu kita ada itik tempatan. Itik belibis. Itik ni boleh terbang dan boleh bersiul. Dekat Pendang banyak itik ni, tapi cantik. Kiri pula kita ada burung bangau, yang putih-putih tu bangau. Cuba tengok dekat bumbung, nampak tak ada benda tergantung tu? Okey, itu adalah keluang kecil. Beza dengan kelawak, kelawak isap darah, keluang makan buah. Okey, terus kita ada buaya jojulo. Muka dia, muncul dia panjang, tirus macam tu. Tengok dekat paling kiri sekali, nampak tak? Macam ada kayu tu. Nampak? Buaya jojulo. Ada juga orang panggil ni buaya ikan. Sebab dekat dalam air nampak macam ikan. Okey, terus binatang yang kedua cerdik, orang hutan Borneo. Dalam ni cuba tengok baby dia yang Jojo yang kita upload dekat Facebook tu. Sudah. Mak dia Katrina, anak dia Jojo. Atas dek, atas. Terus binatang yang paling bijak tapi paling bahaya, chimpanzee. Dalam ni kita ada baby 4 bulan. Cuba tengok dia. Okey, tasik sebelah kiri kita ada ikan arapaima, ikan air tawar antara terbesar di dunia. Dan di sebelah kanan, cuba tengok atas pokok, teliti betul-betul, ungka tangan putih. Dan dekat stesen kalau dengar bunyi dia ni lah yang bunyi. Bunyi dia boleh dengar sampai 3 km. Sudah. Oh. Relax tergantung. Okey, tadi ungka tangan putih, sebelah kanan kat depan ni kita ada kembar dia pula, ungka tangan hitam. Ada dia okey, tu dia. Mana? Terus kita ada musang tercantik. Oh tu, kat atas. Atau rubah, cuba tengok atas kotak tu. Asal padang pasir, makanan kegemaran dia buah kurma. Sebelah kanan atas kotak. Sana. Terus kanan kita ada skang. Skang ni cantik tapi bau dia busuk. Cuba tengok dekat dalam lubang tumpul tu. Nyorok sebab bunyi mesin tu. Terus kita ada beruk dari Perlis. Beruk kentoy atau orang panggil beruk muka merah. Tengok paling kanan dekat belakang batu tu. Kat depan ni pun ada. Okey, tengok sebelah kiri. Buaya ni lah yang boleh membaham manusia. Buaya tembaga atau orang panggil buaya katak. Puyuh. Bila terkeluar gigi dia daripada mulut, kita ni dia dewasa dah matang, dah boleh baham manusia. Okey, sebelah kiri buaya jejulung sekali lagi yang mulut tirus tak berapa nampak, jadi boleh tengok dalam air ni. Tengok paling kanan dekat bawah pokok tu ada seekor, tengah-tengah tu ada seekor. Lepas tu balik pokok dekat tebing sana, nampak tak? Entah. Dia tak di dalam air kan, tak nampak. Okey, terus tu. kita ada binturuk atau musang teberau. Cuba tengok lubang pokok paling kiri tu ada seekor, tengah-tengah dekat bawah tu ada seekor. Okey, bau badan binatang ni macam bertik jagung ya. Yang saya cakap ni boleh Google. Okey, sebelah kanan landak raya, sabar dulu kita tengok landak nibung dekat lubang batu ni, nampak tak? Tu, paling kanan sekali ada seekor, dekat tengah-tengah semua ada seekor. Okey, terus saya akan bawa dekat, jangan takut
buaya tak melompat, jangan kita yang terlompat ya. Tengok sebelah kanan tepi pagar ni. Buaya ni sebenarnya tengah bersarang nak bertelur ni. Kalau berjalan nanti jangan dekat sangat ya. Tu, bawa pokok. Okey, terus kita ada kambing yang boleh melompat dan memanjat. Kambing gurun atau orang panggil ni kambing batu. Cuba tengok atas sekali kat dalam gua tu. Nampak tak warna hitam putih? Kalau habitat asal dia lagi tinggi daripada ni ya. Banyak dibunuh sebab minyak kambing gurun. Okay, terus kita ada rusa ubi, rusa tempatan. Merupakan rusa yang ketiga terbesar di dunia. Tanduk rusa ni bukan kekal, dia akan gugok setahun sekali. Ni cara nak gugok ni. Ada yang baru gugok tu dekat sana tu. Buat muka. Muka apa? Kucing kat sebelah kiri kita dia tak miau. Dia berdengus. Kucing batu. Tak tahu cara pelihara dia akan menggigit ya. Cuba tengok kat mana saya tunjuk ni. Dia menyorok ke? Yang mana bersorok menyorok ni sebenarnya pergerakan malam, tapi saya pamerkan juga Okay, cuba tengok kiri dekat tengah-tengah tadahan tu. Musang lamri atau orang panggil ni musang hantu. Pergerakan senyap tahu-tahu dia ayam Oh, dia tidur. Musang apa? Musang hantu? Okey, singa kalau berehat 18 jam sehari. Cuba tengok kanan kita ni ada singa Afrika. Singa? Jantan ni 230 kilo, umur baru 8 tahun. Kami ada 3 jantan, 4 betina. Dalam minggu yang ketiga dia keluar untuk pameran. Dia tak biasa tengok manusia. Sepanjang hayat dia 8 tahun, minggu ketiga dia tengok ramai-ramai macam ni. Nanti kan sini. Nama dia Mohawk. Mahal. Jantan yang paling hebat yang kami ada. Itu bapak dia dah bunyi kat dalam. Kejap lagi dia akan bunyi. Mohawk. Mohawk. Okay, kejap lagi dia akan sound saya. Okay, tu yang bunyi tu bapak dengan ibu dia dekat dalam. Oh, ni anaknya. Mama dia lah tu. Nauman singa boleh dengar sampai 8 km. Makan 12 kilo sehari seekor kambing. Mohawk. Okey, terus kita ada memerang licin, jinak-jinak tapi tak kena dia menggigit. Sifat dia lebih pada anjing. Binatang ni lah yang dia buat TikTok kejap-kejap mata rasa pilih tu. Berarti Bukan apa? Okay, cuba tengok sebelah kiri landak raya. Landak sebenarnya tak boleh memanah duri dia, cuma boleh menggugurkan sahaja. Memanah ni cerita kartun. Okay, cuba tengok sebelah kanan, selain daripada kuda belang, zirafah, burung unta, yang tanduk besar yang tengah makan tu sebelah kanan bapa, kiri anak. Itu nama dia ilat, sejenis antelope. Binatang tu boleh bunuh singa, tengok tanduk dia. Burung yang banyak-banyak warna putih tu burung kotak upeh. Dalam tu juga ada burung unta, burung terbesar di dunia, tak boleh terbang. Okey, tengok sebelah kiri Sat, dubuk bertompok. 2 ekor dubuk boleh tumbang singa seekor sebab tekanan gigitan dia selalu tinggi 1,000 Ni yang bunuh Lion King ni. Okey, terus maskot pelancongan kita tahu ni walaupun cantik, comel tapi binatang ni bahaya beruang matahari atau beruang madu. Woi, tidur. Dekat bukit tu ada seekor. Minol, tidur Minol. Indonesianya. Okey, ni rusa dari Indonesia, rusa bawian, kecil je kalau banding dengan rusa kita tadi. Jawa Tengah. Wah, comel. Tanduk gugu tak? Kecil macam baby. Okey, kat depan kat kandang kaca tu kita ada ular tedung selar. Lebih kurang 13 kaki panjang dia. Ya Allah. Mana ular? Nenek takut. Di depan ni.
Ini ke? Sebelah sana. Paling kiri sekali. Adik jangan tepuk cermin. Tu ha? Nampak ha? Ada 13 kaki tu boleh panggung naik kepada macam tu. Okey, burung kat sebelah kanan kita tu burung pucung kuak atau wak-wak. Sebelah kiri kita ada peluang boleh-boleh. Okey, cuba tengok kanan pokok ansana atau pokok senar yang terbesar di Malaysia. Umur lebih 105 tahun pokok ni. Oh, ni pokok Yang kedua terbesar dekat Melaka tu. Pokok angsana. Burung kalau berehat dia akan berdiri sebelah kaki. Cuba tengok kanan kita ada burung flamingo besar. Kenapa tak merah jambu, faktor pemakanan dan cuaca sebelah kaki dengan kepala dia merah-merah sikit. Oh, flamingo. Flamingo. Flamingonya dah jadi putih. Tengok paling kanan sekali yang macam rusa bulu lebat tu. Antelope juga, nama dia Nyala. Burung yang berjambul atas kepala tu burung keria mahkota, burung kebangsaan negara Uganda. Juga kan? Yang bunyi tu Paling kiri kita ada zirafah, tengah-tengah ada kuda belang. Safari. Mana zirah? Zirah. Zirah makan daun. Tapi kau makan zebra. Okay, konsep sebelah kanan ni macam dekat Serengeti Afrika semua herbivore duduk sekali. Keimbasan sebelah kiri kita ada badak air, bila kita ke pusing berdiri tengok lebih jelas. Ada 4 ekor sebenarnya. Okay, kanan semula lebih jelas, lebih dekat zirafah. Baru boleh dapat pemata. Ni Salahuddin ni, Salahuddin, Kuda Salahuddin. belang dan Salahuddin. bapak dengan anak Ilan, common Ilan. Ui, besar lah antelope ni. Cuba tengok sebelah kiri rusa tercantik dari India, rusa putih ni lawan panggil cital. Banyak rusa dah 3 ekor, dah 3 jenis rusa. Ni banyak jenis kan? Dan ni adalah taman burung kita. Belakang-belakang ni kena berjalan kaki. Depan saya boleh pamerkan. Tengok sebelah kiri burung ibis merah daripada Pulau Caribbean. 14,000 sepasang burung. Uyo. Dek. Sini. Atas. Terus sebelah kiri burung yang kecil ni terkukur Jawa, yang besar merpati emas, dan dalam ni juga kita ada pelanduk atau sangkanca, rusa terkecil di dunia. Tu dekat dinding tu. Bab cerdik, bijak, pandai tu semua bohong. Dia binatang biasa-biasa dia. Okay, harimau kita merupakan yang ketiga tercantik dan ketiga terbesar di dunia. Tengok sebelah kanan. Tiger. Harimau Malaya. Bad. Bird. Ya. Bad. Nampak tak? Bad. Oh, dia nak masuk. Bad. Itu adalah sepasang Jantan tu nama dia Hebat, umur 5 tahun. Betina tu Teja, umur 3 tahun. Cuba tengok kiri pula, harimau kumbang. Harimau yang paling aktif di sebelah malam dan raja utama malam. Alah abang. Macam tu ke bunyi dia? Terus sebelah kiri burung Bila tengok sini, weh. burung ibu. Balik semula ke kanan kita ada harimau tahan atau harimau akan, contoh harimau ni. Okey, cuba tengok dekat bucu ni, dekat bawah ni dia punya wang. Dia kena berjalan juga Okey, balik semula ke kiri, burung yang kedua terbesar dan paling bahaya di dunia, burung kasawari. Kenapa bahaya? Tendangan dia boleh bawa maut Jadi orang buat lumba tu. Dan kita ada wallaby. Wallaby ni adalah kangaroo terkecil. Dia pun ada kantung macam kangaroo juga. Pergerakan pun melawan. Dia ada kat tebing tu ada 2 ekor. Hero. Tidak. Hero ke mampus. Dan keseluruhan pameran sebelah kiri ni daripada Australia fauna Australia. Dia melepat. Masuk anak dia tidur semua.
Kenapa tu? Cuba tengok sebelah kiri, pasangan dia semua tak keluar lagi daripada sarangnya. Baru seekor dia keluar. Angsa putih, ada Princess Stabilo tu. Cerita dia yang berpasangan sampai ke mati memang benar. Itu yang Kak Valentine kita nak Cantiknya. Dia taksir tadi. Macam Cuba tengok sebelah kanan, selain daripada burung warna merah tu, kita ada itik belibis dari Amerika. Dan juga kita ada tikus besar dari Brazil, Capybara. Kapibara. Dia dekat bawah batu tu, nampak ya? Kita nak tengok jelas, kena berjalan dekat sini. Nah, ni tengok dekat. Okey, mari tengok sebelah kiri, badak subuh. besar ya. 2,700 kilo seekor. Makan 50 kilo sehari ya. Kilo. Tapi lari laju 48 kilometer sejam. Orang Berat kata tapi pekak lari laju. badak, sebenarnya dia bukan pekak, dia cuma raput dan sebab kata berlari laju. Okey, sebelah kanan kita ada maskot negeri Perak. Kita ada Dinosaur. Bos Gaurus Mubatir. Tengok kaki dia Selada. putih, tanduk dia kuning, badan dia hitam. Bendera Perak. Dia jadi maskot Perak. Escabera. Lagi ada apa? Dan terusnya kita ada badak tampung atau tenuk. Sebutan Tenuk. Inggeris dia baru tapir ya. Boleh tengok iklan tu. Sebelum tu kita tengok maskot negeri Kelantan, kijang emas dan simbol beg negara kita. Kijang ni boleh menyala ya. Dia menyala. Dan tenuk dekat belakang sana. Tenuk ni dia suka makan serangga. Dia omnivore sebenarnya. Dia bukan herbivore. Maknanya dia makan kita. Apa yang bom? Tenuk. Terus kita ada pembunuh nombor 1 negara Afrika. Tak lain tak bukan pada air. Saya kata tadi ada 4 ekor. 4 ni lahir dah besar dekat zoo. Hippopotamus. Kalau teliti betul-betul ada baby dia. Umur 2 tahun. Warna sebenar dia merah jambu. Dan dia sebenarnya daripada keluarga babi ya. Google dia, Google. Google. Ha. Tu macam babi sikit. Tapi tak haram ni. Kalau pegang tak haram ni. Ini zirafah. Okey, pameran terakhir kita Gajah Malaya. Bunting gajah paling lama 22 bulan. Setahun 10 bulan pada dapat Main baby gajah. ekor. Sabar bang, sabar. Jom sabar. Baiklah, kita berakhir di sini. Terima kasih dan jumpa lagi. Sila turun di sebelah kanan anda. Saya ulang sekali lagi, sebelah kanan. Ulang sekali.